Dia pun terus kena cekik dengan orang tu, and pistol dia pula tercampak dekat tepi masa dia tengah berjatuh tadi. Dia nak try ambil pistol tu, tapi tak sampai pula. Memang takkan dapat punya. Dia pun apa lagi, dia pun terus guna the power of hand. Satu tangan dia tolak muka orang tu, satu tangan lagi dia ambil pisau dekat sebelah kaki dia. Lepas tu dia pun dah ready nak bunuh orang tu. Tapi tiba-tiba dia ternampak pula ada sesemut keluar dekat kepala lelaki tu. Bukan kepala je, badan dia semua pun sama dengan muka-muka sekali. Dia pun terfikir, ini real ke fake ni? Apa benda ni? Dan dia ternampak ada satu bayang-bayang hitam yang keluar daripada belakang lelaki tu. Apa benda tu siap? Rupa-rupanya dekat belakang lelaki tu ada otak yang hidup dekat luar badan manusia. Siap ada mata lagi. Tiba-tiba saraf-saraf otak tu pergi dekat dia slow-slow. Dia pun apa lagi, terkencing amat. Uish, apa benda tu? Tiba-tiba ada bunyi tembakan. Dia tengok otak tu pun dah tak ada. Dah berkecai dengan darah warna hitam bertempiaran dekat kerusi, meja, lantai. Saraf-saraf tu semua pun tiba-tiba turun dan macam dah tak berfungsi. Orang tu pun terus terbaring, mati. Dia pun terus ambil pistol dan tengok sekeliling. Ada apa-apa benda tak lagi? Kod-kod penanggal pula yang datang. Lepas tu dia pun toleh ke depan. Tengok-tengok. Rupa-rupanya ada perempuan yang tengah pegang shotgun. Pandang dia. Perempuan tu nampak menggigil. Asap pun masih ada lagi dekat lubang shotgun tu. Thanks sebab selamatkan saya. Dia pun lap muka dia and dia cakap, apa benda yang dah jadi kat sini sebenarnya puan? Semua mati. Benda tu masuk dan bunuh semua orang. Dia pun fikir, daripada mana datang benda tu? Hey guys! Guys, daripada mana datang benda tu? Okey, ini adalah SCP-1027. SCP-1027 ni first kali diorang jumpa dekat Southeast Asia. Tapi sebenarnya ada lagi 11 lagi yang lain yang diorang temui. Dan SCP ni kalau korang nak tahu, SCP ni dikategorikan sebagai kita. Which means SCP ni adalah SCP yang dikategorikan berbahaya. So apa lagi korang nak tahu? Cuba komen.